Memang tak bagi can dekat kita, guys. Engkau susunlah hidup engkau macam mana sekalipun. Kau susunlah gerak langkah kau macam mana sekalipun untuk selamatkan diri kau. Hidup akan lunyaikan kau cukup-cukup. Dia akan bagi kau kecewa, dia akan bagi kau sakit, dia akan bagi kau menderita, dia akan bagi kau rasa menyesal. Kau ikutlah track apa benda yang kau nak. Kau ikutlah susunan apa yang kau susun. At the end of the day, hidup ni dia akan lunyaikan kita cukup. So nak tak nak kau kena hadap je. So kau enjoy je lah, Puteri. Kalau kau rasa kau nak bercinta, bercinta. Kalau rasa tak nak bercinta lagi, jangan. Improve diri dulu. Berkawan-kawan. Tambah kenalan. Upgrade your skill. Be better. Be a high value woman. Nanti lama-lama nanti kau akan jumpa orang-orang yang high value, yang lebih baik. Yang sama frekuensi dan juga sama wavelength dengan kau. Waktu tu nanti, mungkin tergerak hati, Allah bukakan pintu hati kau untuk bercinta, bercintalah. Tak okey, boleh tukar. Macam itulah hidup. Sampailah ajal menemui kita dan membawa kita kembali ke rahmatullah.